Semua orang tahu, semua yang pengkaji Al-Quran, semua ahli-ahli tafsir Al-Quran, semua mengetahui bahawa perkataan kafur kan. Kafur itu ialah perkataan Melayu kan. Perkataan dalam lisan bahasa Melayu. Kenapa? Cuba fikirlah. Al-Quran, kitab sepanjang zaman yang Allah kata tidak akan ada korupsi berlaku, tidak akan ada pelancongan dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah meletakkan satu perkataan di dalam bahasa Melayu dalam tu kan. Kenapa? Kita tak pernah terfikir bertanya tentang benda tu kan. Semua orang tahu, semua yang pengkaji Al-Quran, semua ahli-ahli tafsir Al-Quran, semua mengetahui bahawa perkataan kafur kan. Kafur itu ialah perkataan Melayu kan. Perkataan dalam lisan bahasa Melayu. Quran ni dah ada kat Lauh Mahfuz lama sebelum alam ni dah ada kan. Dan bila turun berperingkat-peringkat pada malam Ramadan tu, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan satu persatu. Di dalam tu ada satu perkataan bahasa Melayu yang Allah dah rancang sejak daripada zaman tu, zaman-zaman sebelum tu lagi, Allah dah rancang untuk masukkan satu perkataan Melayu dalam tu, kafur, yang berkait dengan syurga, untuk dimasukkan dan untuk diucapkan oleh lisan insan yang mulia tu. Perkataan kafur di dalam Kota Tua siri pertama, kita masukkan ayat Al-Quran tu yang di dalam tu. Tak pernah kita tanya kenapa Allah nak letak perkataan tu dalam tu, memilih perkataan tu, dan setiap satu perkataan, setiap satu huruf yang Allah pilih untuk dalam tu mesti ada sebab. Cuma kita yang tak tahu sebab dia. Kenapa? Ada sesuatu. Kenapa ada janji tentang kebangkitan, bahawa hujung timur dan barat satu ketika nanti Allah akan beri kekuatan, dan kekuatan merah putih akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Walaupun Imam Nawawi kata itulah tamadun Parsi, kekuatan emas Kisra dekat Parsi, tetapi itu sebelum zaman-zaman Islam berkembang sampai hujung ni kan. Kenapa kan? Cuba kita fikir tentang benda tu. Cuba kita fikir kenapa kita ni dalam keadaan macam ni. Kenapa Allah letak kita kat satu tempat yang istimewa? Kenapa kita ni menjadi satu bangsa yang tidak pergi merantau, merempat, pergi berbondong-bondong keluar pada negara kita ni, pergi keluar negeri, duduk lari pada negara. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa cukup. Kita ni duduk pada satu tempat yang sentiasa cukup. Biji cili kalau jatuh, biji cili ni kalau jatuh tengah masak tu, dia tumbuh jadi pokok cili. Dekat sini. Tempat lain tak jadi macam tu. Mungkin ada tempat-tempat yang subur. Tapi di sini subur macam tu. Tempat ni masuk hutan, lari masuk hutan, kita tak kelaparan tau. Kita kenyang. Abang ipar saya tentera kan. Abang ipar saya tentera. Dia cerita kalau masuk hutan, kawan-kawan saya tentera. Trainer saya tentera, komando. Saya train dengan komando kan. Saya train dengan komando untuk survival hutan kan. Saya train. Dia orang kata Zam, dia kata masuk hutan tentera tak jadi kurus Zam. Tentera jadi gemuk. Tambah berat badan kan. Sebab makanan banyak dalam hutan. Kita ni pergi mana pun ada makan. Kita pergi mana pun ada kekayaan kan. Semua benda ni kekayaan kan. Kat sini ni. Tapi kenapa kita sampai jadi macam ni? Sampai kena merempat, sampai kena pau rakyat sampai macam ni kan? Apa jadi dengan kita ni? Kan?